Arwah suami Aina meninggal dunia sebulan lalu, meninggalkan sebuah rumah, sedikit simpanan dan 1,000 kenangan. Rumah yang mereka duduki sudah pun habis dibayar. Aina sangka sekurang-kurangnya tempat berteduh itu miliknya dan anak-anak. Namun, tanpa wasiat atau perancangan pusaka, rumah itu bukan hanya milik Aina. Mengikut faraid, ibu dan ayah arwah juga mempunyai hak. Puan Aina, menurut hukum faraid, sebahagian harta ini akan diagihkan kepada waris lain. Puan, untuk berlaku adil, bahagian arwah perlu dibahagi mengikut hukum. Jadi, saya kena jual rumah ni? Aina terpaksa menjual rumah itu supaya bahagian ibu bapa arwah dapat diserahkan. Rumah yang dibina bersama kini bukan lagi miliknya. Semua ini boleh dielakkan jika arwah sempat merancang. Wasiat bukan soal harta, tapi soal kasih dan tanggungjawab. Mulakan perancangan anda secara digital di Pewarisan. Klik link di bawah untuk ketahui lebih lanjut.